yang menduduki SBM, kesemua ada 9 program 100% layak. Seni Reka Fashion 100%, kosmetologi 100%, seni klinik 100%. Cuma dari segi kelayakan atas syarat, ada 4 program yang tak mencapai 100% layak atas syarat sebenar ke diploma. Yang tak 100% layak ke DPM berdasarkan jumlah keseluruhan calon, iaitu calon asal 282. Kalau calon menduduki hanya satu program, yang harapan kita bersama semasa convocation ini 200. Ya atau tidak? Boleh hanya kita nak lihat pada hari convocation 2029 nanti. Mengungsikan untuk jumlah pelajar yang dapat PJK terbaiknya. Nak gilapkan. Baik tak? Ini 3.76. Ayah dia tak nak baca yang bawah. Ramai 3.77 ni. Sebelah dia. Dan yang terbaik keseluruhan 277 orang ni, Nur Farain Lim binti Fiazal Lim, pengurusan perniagaan 3.81 PNJK. Sini Kak. Ini satu rekod yang kena dipertahankan, dan mendoakan kohort yang di SBM SEM 3 sekarang, mereka boleh mencapai 100% kelayakan kemasukan ke diploma untuk kohort berkenan bagi tahun hadapan. Jadi kita-kita ni amanah yang dia bagi ni, supaya bersaing dengan anak-anak di kebangsaan untuk mendapat anugerah pelajar terbaik program dan juga anugerah Menteri Pendidikan. 3 anugerah Zon Sarawak dapat. Anugerah pelajar terbaik program penyunjukan dan penyamanan udara adalah daripada kolej, bersaing dengan pelajar lain dan cuba libatkan dengan kepimpinan, inovasi, pertandingan skill, sukan kukuh. Jadi aktif pun masih nak disejukkan lagi, nak cantikkan lagi. Ini memerlu juga apa-apa sumbangan sama ada tenaga atau kepakaran, yang anda nak minta anak-anak KV yang ada dalam Dewan berdiri dulu. Anak-anak KV yang baru ditawarkan sila berdiri di kerusi masing-masing. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Semua berdiri. Anak-anak KV walaupun lepas SPM pun sama. Berdiri dulu. Lihat muka mak bapak. Dengan para pelajar diminta untuk pusingkan kerusi menghadap ke kaunter pendaftaran. Terima kasih. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya. Baik buruk di dunia, kau raih tanganmu, lihat dunia tak lagi menyakiti, dan ku bisikan rasakan